faqra'u in syi'tum. Nabi kata kalau kamu nak faham nikmat syurga ni, bacalah ayat ini. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada sesiapa pun di kalangan hamba Allah Ta'ala yang bernyawa, di kalangan manusia yang sedang hidup di muka bumi ini, yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, nikmat yang sedang disembunyikan oleh Allah daripada pandangan mata kita, yang seandainya Allah telah buka sedikit saja daripada nikmat syurga yang sedang bakal menanti kita. Macam mana indahnya istana kita, rumah kita dalam syurga. Macam mana indahnya, Masya Allah, kita punya tempat tinggal kita, bilik tidur kita. Masya Allah, macam mana indahnya taman-taman syurga. Macam mana hebatnya kenderaan kita. Kita yang sedang beribadah di muka bumi ini, yang sedang berkorban mendekatkan diri kepada Allah, yang sedang sibuk belajar agama ni, sibuk belajar Quran, sibuk menuntut ilmu ni, nescaya kita akan merasa tenang jiwa kita, tuan-tuan. Allah beritahu jazaan bima kanu ya'malun. Ini semua balasan terhadap amal ibadah yang kamu kerjakan sepanjang kamu berada di dunia. Begitu sayang Allah kepada manusia.